Maka siapa di kalangan kamu itu di bulan Ramadan ada sakit, au ala safarin, atau musafir jalan jauh, nak pergi ke Bakak, nak pergi Kuala Lumpur, tu nak pergi Chiang Mai, Chiang Rai, nak pergi di Australia, nak pergi Amerika. Tuhan kata kan, Tuhan kata fa'iddatum min ayyamin ukhar. Mu tak usah puasa lah. Kalau mu duk puasa dah pun, iaitu mu buka kalau mu sakit. Kalau mu sakit di bulan Ramadan, mu buka lah. Kalau mu tak puasa lagi, sah puasa. Tapi Tuhan kata bila mu sehat daripada sakit dah, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Mu ganti pada hari yang lain. Jadi mu qada lah bila habis bulan Ramadan tu, berapa hari hak mu sakit tak puasa hari tu. Kalau seminggu, mu qada seminggu 7 hari. Ni nak ayat apa ni? Ini nak ayat kita bahawasanya puasa ni, hak bunyi kata fardu saat ni terik ting terik. Bunyi fardu saat ni. Tapi dak bila sakit tu pun tak apalah, kena. Oh, kena. Puasa dah sampai pukul 11. Allah, tak tahu kena klik motong. Nyo ketar lah tahu. Tak tahulah hatu bukit ke kena, tak tahu kak. Klik mai ketar kok mek muwe ketapah dagu. Sejuk panggil habis anak. Hodok jalan pun klik, hodok segara pun klik habis. Allah, toto 3. Bakak tindih lah, kocok sebab ini padi dah. Gong. Lepas tu puasa doa ni. Buka. Ambil ubat. Tu ambil ubat. Terap hara dah boleh 2 ti. Kong. Tu. Akak ada pergi wemu hak lebih semalam. Ambil akak. Gak tak akak. Buah masuk hara 2 ti. Akak 4 putih. Tak ada getah tu Kerti tak? Hilang dah ke mak satu bukit dah. Tak apa dah. Jadi nak ayat kalau sakit di bulan Ramadan, buka. Kalau tak puasa lagi, saya puasa. Semalam tu sakit dah tak tahu makan apa mek mula ilaha illallah wa gapo kat kula. Semalam bunyi kokek masuk jamai. Bunyi kokek masuk jamai. 8 kali dah. Hak yang 9 tak apa dah mengakak buka pintu. La ilaha illallah. Tak usah puasa, tak usah makan sahur lah. Tak usah puasa dulu lah. Tengok puasa macam-macam. Hak wajib. Tapi dah sakit tak apa. Supaya tu juga bulan puasa kita bersafir jauh. Au ala safarin, ataupun kita bersafir berjalan jauh. Boleh 2 marhalah. Kalau lah ninggak 90 batu lebih. Tu nak ayat tu. Tak apa dah. Nak pergi mana macam ni? Dia kata esok tu ngawal dia nak pergi di Surat. Pergi apa? Itulah anak hok sulung tu. Sama-sama dia kelik dekat nak puasa. Ambil wafta jeruk ikan mengasai naik lagi. Ni tak ada kelik dak, ni tak boleh. Bunyi kata nak sok. Kita kena pergi ni. Kita pun nak pergi lah. Pagi esok kita nak pergi, malam ni kita bangun. Tak usah makan sahur lah. Nanok juga. Tapi buh dalam form. Buh dalam form lah. Buat form 3 form sore. 3. Dia mau tak nak pergi pula. Tu. Naik bala tu. Stani Rutfai membala. Putih situ. Tu. Bawa molek, bawa tengah hari kita nak pergi lah. Naik setani kata, lewat sikit. Itu bik golok lewat. Kita duk kerong. Wemu siap lah kapok aku. Gini masa gini wemu ke. Nyuak bahagia siap, tak ada siapa surat wemu ni. Makan. Tes yang kita api. Orang yak berderu. Buka kita duduk tepi tu, ais jebuk. Bismillahirrahmanirrahim. Doa lagi. Allahumma barik lana fi marzaqtana. Puak. Sedaklah ikan ayuh hitam lah perik.
Tadi stani ruk fai tu mula-mula form mula-mula. Tinggal 2 sore dah lah, 3. Minum air di tahu leking dah. Dah tak dusta kita api bunyi dah. Duk mari dah. Naik dah. Gi siapa di sana tu sikit ya Allah, lapar pula dah. Makan pula. Bomolek siapa surat ni tinggal so. Dekat dah dia kata destani ni dengan surat tu makan. Makan dah tak api dah. Habis 3 sore. Jauh tak ada apa. Tu. Nak kata kita nak bersapit tak apa. Disuruh kita ni buka puasa. Takut bimbang kita tak rak Tuhan tengok.